Di Mimos, kepelbagaian adalah sebahagian daripada kehidupan bekerja. Apabila dua perayaan bertemu, persiapan dilakukan dengan cara yang berbeza. Satu meja merah penuh semangat Tahun Baru Cina. Satu lagi tenang menandakan Ramadan yang bakal tiba. Simbol berbeza, namun masing-masing membawa harapan dan makna. Kalender berbeza tapi menandakan momen yang penting bagi setiap tradisi. Buah yang disusun walaupun berlainan adalah cara mereka berkongsi kegembiraan. Setiap rincian, setiap langkah dilakukan dengan niat. Bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dihargai. Kadang-kadang, perkongsian tidak memerlukan adat yang sama. Kenapa you nak buang K-pop photo? I pun nak sambut Ramadan. Oh, ya ke? Ramadan bila? 19 hari bulan ni Ramadan. 19. It's 2 days after Chinese New Year. Yes. Oh, wow. Nak oren tak? Thank you. I pun ada kurma untuk you. Oh, thank you. You're welcome. Wah, sedap ni. Wah, yang ni kan. Satu limau, satu kurma. Walaupun berlainan, kita saling memahami. Budaya berbeza, tradisi berbeza. Namun, rasa hormat, kegembiraan dan semangat kebersamaan tetap sama. 恭喜发财，新年快乐！ Mimos mengucapkan selamat Tahun Baru Cina dan selamat menyambut bulan Ramadan.